back to the channel. Jadi back to the channel. Mana? Hai, Farah, Cikgu Farah, Cikgu Teacher Adia. Ini PBS 2 hari kedua. Interview siapa? PKP, Pak Gan, Macam ini. Boleh kurang besar. So overall semua okey. Kali ni kami je yang PBS 2. Ya, seorang lagi. Tak tahu mana. Ya. Overall seronok. Bye-bye. Jumpa esok. Hai. Boleh Wow, macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and what's up people? Welcome back to my channel. Jadi channel Lepas ini vlog keberapa, tapi berdasarkan tajuk kita pada hari ini adalah untuk last for PBS 2 hari Rabu. Okay, yang ini cuti awal Muharram. So selamat tahun baru buat umat Islam. So esok kita akan adakan makan-makan last 2 minggu. Sebenarnya saya sedang berlangsung PBS 2. Kali ni sebenarnya kan, kalau PBS 1 saya buat daily vlog, tapi sebabkan saya kekangan storage ruang tu, saya hanya takat gambar. Dan untuk PBS 2 saya buat vlog je lah, khusus ataupun khas lah untuk makan-makan last day kita. Jadi untuk last day makan-makan, so kami ni kami kena plan lah apa yang nak kena bawa apa semua. So air, pinggan apa semua dah disediakan oleh pihak sekolah. So ada bawa nasi, ada bawa kuih-kuih dan sebagainya. Tapi saya nak buat puding roti maba. Puding roti maba. Okay, yang warna-warni tu. So dah beli barang dah. Saya lupa nak rekod tadi. So dah beli barang dah dekat PSR. Dan juga telur. So mana dan apa sebenarnya ni first time saya buat puding roti maba. Puding roti maba. Okay, ni first time saya buat. So nantikan. Okay, bye-bye. Okay guys, sekarang kita dah blank. Sebenarnya tak panas. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and selamat pagi. What's up people? Okay, so semalam saya tak sempat nak record before makanan kan. So here we are. So bag, lepas tu botol air, tu je. So nantikan. Bye bye. Hey guys, kita makan. Ada kopi kan dalam tu. Oh ya, ada kopi. Makan. Kalau ada api? Oh ada. Ada lah. Ada laksa. Dessert. Maggi. Sirap. Alang balik belah. Belau asap.